Hari ni, I nak spill satu hotel baru yang sesuai untuk staycation bersama keluarga. Inilah hotelnya, The Lisbon Melaka. Apa yang menarik lagi, kolam hotel ni buka sehingga jam 12.30 malam. Ini adalah bilik yang I order, iaitu double queen room. Bilik ni sangatlah besar, siap ada set meja makan kat sini. Beberapa yang ada anak ramai tak perlu risau, bilik ni confirm muat. Lagi satu, bilik ni memang cantik dan selesa. Untuk viewnya pula, hotel ni menghadap Selat Melaka guys. Dan paling rare, hotel ni siap ada meriam sebagai dekor. Toilet dia tak payah cerita lah, memang menang dan cantik, siap ada bathtub. Pertama kali I pergi hotel yang sediakan bathroom macam ni. Satu lagi I appreciate bila hotel sediakan air dan juga sejadah dalam bilik. Nama pun staycation tak lengkap lah kalau tak makan breakfast dekat hotel. Menu breakfast dia ada macam-macam, jangan risau. I rasa lah hotel ni memang sangat sesuai kalau korang bawa family trip. Hotel besar, kolam buka sampai 12.30 malam. Bukan tu je, hotel siap sediakan pelampung besar ni. Anak bukan main lagi seronok. Design hotel ni menarik, suasana dekat hotel ni pun memang tenang. So if you guys ada peluang datang ke Melaka, jangan lupa menginap dekat The Lisbon Hotel.